Okey, dia ada 4 step. Okey, jom mula. Mula-mula hampa ambil objek tu. Lepas tu hampa tekan shift D untuk duplicate. Lepas tu hampa tekan S untuk besarkan sikit. Tu hampa create new material. Bagi nama apa-apa pun. Hampa letak color apa hampa nak. Okay, and then hampa pergi dekat emission, letak color yang sama dengan base color tadi. Lepas tu hampa adjust strength dia bagi kuat. Dekat principle VSTF tu, adjust roughness tu bagi dia berkilat. Lepas tu untuk alpha ni kita nak animate. Okay, cara nak animate kita akan tekan I. Okay, lepas tu kita akan buka graph editor, pilih semua tu. Lepas tu kita akan pergi ke channel, add curve modifier, ambil cycles untuk dia automatic ulang sendiri. Tapi kat compositor editor, tekan new, kita akan shift S and then cari fog glow. Tukar kepada bloom, kita akan adjust glare dia tu, kita bagi maximum. Kita buat high quality and strength dia ni kita ubah bagi tinggi dia punya jumlah dia. Kita dah boleh render.